الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد. Fadil Tuan Pengurusi Ustaz Azri yang dihormati seluruh kepimpinan masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya, nikmatilah nafahat rabbaniyah wa nafahat ramadaniyah yang berbaki. Rasakanlah hembusan kejinakan hati yang dilakukan oleh Allah kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Betapa jinaknya hati manusia, khususnya orang yang beriman pada bulan yang penuh barakah. Tetapi harinya tidak ada berapa hari sah. Hanya ada 6 atau 7 hari sahaja lagi. Bagi orang-orang yang mengerti hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka tidak akan mensia-siakan. Mereka akan bersungguh-sungguh seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-'ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqaza ahla wa syidda mi'zar. Nabi SAW apabila sampai 10 malam yang terakhir, Nabi hidupkan malam. Nabi hidupkan malam dengan penuh ibadat kepada Allah, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bimbang akan berlaku kepada umatnya, betapa kasihnya Nabi kepada kita, sehingga Nabi tidak redha walaupun seorang dicampur dalam neraka Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya. Apabila kita baca fala saufa yu'tika rabbuka fatarda, mintalah daripada aku wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu nak wahai Muhammad, nescaya aku akan beri kepada engkau dan engkau akan redha dan rasa puas hati dengan apa yang aku beri wahai Muhammad. Allah Rabbi, Nabi minta doa dengan Allah, ya Rab, idzan la arda min ummati wahidan minhum ay yuqdhafa fin nar. Wahai Allah, sekiranya kamu izin kepada aku untuk merayu kepadamu ya Allah, aku minta daripada engkau ya Allah, tidak ada seorang pun daripada umat aku masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Allah Rabbi. Kerana itu Nabi menangis apabila pergi ziarah kubur sahabat Nabi alaihi wassalam. Kerana apa? Kerana Nabi betapa kasih Nabi kepada mereka yang telah pergi. Begitu juga Nabi kasih pada umatnya yang akan datang. Umat yang dimaksudkan itu kitalah sebahagian daripadanya. Tambahan pula kita duduk di zaman yang tidak ada nubuwah dan khilafah. Tidak ada nabi-nabi, tidak ada khilafah yang memayungi kita untuk hidup atas muka bumi ini. Yang adanya hanyalah ia panggil alternatif kepada nubuwah dan juga khilafah, iaitulah yang dipanggil jamaah Islam. Jemaah Islam ini sahajalah yang berjaya memayungi Islam yang ada sekarang ni. Siapa-siapa yang berpaut dengan jemaah Islam ini, insya-Allah selamat. Selamat. Sebab tu Nabi pesan pada kita, alaikum bil jamaah, duduk dalam jemaah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, keduduk dalam jemaah orang Islam dan juga kepimpinannya. Alhamdulillah kita telah masuk kepada hari-hari akhir Ramadan. Allah Rabbi, munajatlah sungguh-sungguh, berdoalah kepada Allah, baca Quranlah, sembahyang sunatlah, menangislah sepuas-puasnya pada malam-malam yang akhir ini, kerana dia datang dengan cepat dan perginya cepat. Tetapi alangkah malangnya kita
Dan sebahagian pejuang-pejuang Islam pun seolah-olah menghalau Ramadan daripada kita. Seolah-olah kita menghalau Ramadan pergi cepat. Allahu Rabbi. Masyarakat kita diasuh, walaupun Ramadan belum berlabuh, tetapi sudah ada kedengaran lagu-lagu raya. Tuan, lagu-lagu raya ini sebenarnya menghalau keberkatan Ramadan. Hentikan segera. Kalau berlaku di rumah kita, dalam kereta kita, hentikan segera. Ramadan yang ada berbaki ini tersentuh perasaannya apabila kita menghalaunya. Sudah pastilah datangnya Ramadan yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala sebagai walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Rabbi. Datangnya Ramadan ini berapa ramai manusia yang disiek namanya daripada ahli neraka. Walaupun dia sudah digezek sebagai ahli neraka, datangnya Ramadan Allah siek nama dia daripada ahli neraka. Allah Rabbi. Wa dzalika fi kulli lailah. Yang demikian itu pada setiap malam-malam Ramadan al-Mubarak. Tiba-tiba kita halau Ramadan supaya cepat berlalu. Allah Rabbi. Inilah terkesannya diayah racun yang berbeza, yang bisa daripada musuh Islam, yang mana digunakan orang Islam itu sendiri supaya tidak merasai kelazatan untuk mengadu kepada Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Tuan, kita duduk atas dunia ni semuanya ada masalah. Semua ada masalah. Orang muda ada masalah cara muda dia. Orang lama ada cara lama dia masalah. Tak ada orang yang tak ada masalah atas dunia ni. Nampak je relax, tenang di depan orang, tapi dalam perut berserabu. Dia tak nak beritahu pada orang. Allah Rabbi. Masing-masing ada masalah. Kalau kita yang ada ibu, ada ayah lagi, Masya Allah, walaupun ayahnya dah berumur 80 tahun, mak dia dah berumur 85 tahun, tetapi kita akan mengaduha kepada mak kita. Ngaduha pada mak kita, mak, apa anak tak dengar sangat kata ni. Mak, apalah bini tak dengar kata. Allah banyaknya masalah tempat kerja. Allah serabut sungguh ni perniagaan tak jadi macam-macam. Ngaduha kepada mak. Padahal mak tu umur 85 tahun tak lewat napa dah. Tak lewat napa dah. Cuma bila kita luahkan perasaan tu kepada mak kita, kita rasa puas hati sungguh. Benda hak yang kita tangguh selama ni habis licin Tuhan buat. Sebab apa? Sebab kepuasan hati kita. Walaupun kita tahu mak tu tak lewat napa dah, 85 tahun dah mak. Tuan, kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, yang mengurus kita, yang menentukan kehidupan kita. Subhanallah. Malam-malam yang hebat ini, merayulah kepada Allah. Lil Hayyil Qayyum, Zat yang maha hidup, Zat yang maha independen, yang tak berhajat kepada yang lain. Zat yang mengetahui segala muqarranah kehidupan kita. Dialah yang menentukan urusan hidup kita. Merayulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Itu di antara yang perlu kita buat sakit-baki Ramadan yang ada ini, tuan. Hidupkan malam, gerakkan semua anak beranak kita supaya hidupkan malam. Dan yang paling penting, bagaimana menampakkan kesungguhan kita hidupkan malam-malam terakhir ini. Nabi SAW buat wasyid dan mi'zar. Wasyid dan mi'zar ini maksudnya macam kita gak orang hok baru beranak pakai pekum. Nak suruh perut tu comel sikit. Nak suruh rapat rolek perut. Makna Nabi pakai pekum ibarat dia. Kelah kain sungguh ibarat dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi. Kalau Nabi yang maksum, yang dijaga pelihara daripada dosa, begitu keadaannya, macam mana kita yang sangat jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat kita cuai untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merayulah Tuhan pada malam-malam yang terakhir ini. Jangan kira lah malam 23 ke 24 ke 25, jangan kira lagi mana tak berlabuh Ramadan.
kita hadap, kita rayulah sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Di antara rayuan kita dengan Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajar oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Minta dengan Allah, biar Allah maafkan kecuaian kita. Al-afu dia beza dengan al-ghafur. Al-ghafur maksudnya ampun dosa. Al-afu maksudnya pemaaf. Allah Rabbi. Makna kita minta dengan Allah Subhanahu Taala, walaupun kita dah buat ketaatan kepada Allah, mungkin masa buat tu ada cuai. Ada cuai. Allah Rabbi. Kita minta dengan Allah, Allah tak maafkan kita. Apatah lagi kalau buat dosa. Ni hak yang buat taat pada Allah, hak yang sembahyang, hak baca Quran, hak yang berjihad, di dalam kita buat ketaatan itu ada cuai. Ada benda yang mungkin tak kena dengan jadi kehendaki oleh Allah. Wahai Allah, maafkanlah kami ya Allah. Subhanallah. Itu di antara doa yang kita rayu pada Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah di antara yang kita kena ingat, tuan, apa pun yang berlaku sekarang ni, di luar sana banyaknya berlaku benda-benda yang merusingkan kita. Tuan, di antara benda yang kita kena rusing ialah saat kita akan bertemu dengan Allah. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap daripada mereka, yakni manusia, akan menghadap Allah seorang-seorang. Allah Rabbi. Farda. Seorang-seorang akan menghadap Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala akan perang di atas pada masa 50,000 tahun dulu, sebelum dibuka hari pengadilan. Allah Rabbi. Inilah yang Nabi kabur kepada Aisyah. Ya Aisyah, anqidhi nafsaki minan nar. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. La'alli la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Aisyah, tolong jaga dirimu daripada neraka. Wahai Fatimah, tolong jaga dirimu daripada neraka. Sebab aku tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Hanya mampu untuk tengok kamu daripada kejauhan, sebelum Allah beri izin Nabi untuk beri syafaat. Allah Rabbi. Allah suruh dulu manusia duduk di padang mahsyar, bergantung harap kepada amalan masing-masing. Allah Rabbi. Tuan, kita ada sejarah hidup yang berbeza. Perjalanan hidup kita tak sama. Tak sama. Masing-masing tahu dengan perjalanan hidup masing-masing. Antum a'lamu bi umuri anfusikum. Kamu lebih tahu keadaan diri kamu. Merayulah kepada Allah Subhanahu Taala supaya jangan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya Aisyah pun Nabi suruh selamatkan diri daripada neraka, kita lebih-lebih lagi lah tuan. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ada salafus salih, malam-malam terakhir Ramadan ini ada yang membaca surah At-Takathur, Alhaakumut Takathur hatta zurtumul maqabir. Diulangkan ayat ini, surah ini, tak mampu dia nak lelakkan mata. Takutnya pada hari dibangkitkan daripada kubur. Sampai ke subuh dibaca Alhaakumut Takathur. Betapa fahamnya dia baca Quran. Orang dulu ada direkodkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak, Syekhul Muhaddisin wa Syekhul Mujahidin. Walaupun dia ngapa hadis hampir 250,000 lebih, walaupun dia hafal Quran, dia menjadi kepala kepada mujahidin untuk menerjah musuh. Subhanallah. Kita baca Quran, ngapa Quran, duduk sejik je. Dah keluar medan, duduk sejik je baca Quran. Makna seolah kita kurung Quran dalam sejik je. Ini kesilapan yang besar. Sepatut orang ngapa Quran ni lah orang yang duduk depan kali dalam medan perang. Sepatutnya berpedomankan kepada Nabi SAW. Nabi panggil 70 orang hak semuanya hufazul Quran, supaya pergi kepada bumi Najd, ngajar bab Islam kepada mereka. Siapa tengah jalan diambush, habis dibunuh oleh puak-puak yang tak bertanggungjawab. Menangis Nabi, siapa doa kunut. Ni sejarah doa kunut. Allah Rabbi.
Makna Nabi pilih orang hok ngapal Quran dulu. Tapi kampung kita orang ngapal Quran duk sejid, tak mungkin perang. Tu masalah dia. Kita kena ubah persepsi ini. Kita kena ubah keadaan ini supaya orang ngapal Quran dia duduk depan medan perang, insya-Allah. Jadi oleh kerana itu tuan, bagaimana orang-orang dulu dia menghidupkan malam takut sungguh pada hari akhirat. Kelakuan mereka sentiasa diukur dengan padang mahsyar. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Qayyim, 50,000 tahun duduk di padang mahsyar tu ada kepanasan yang tak pernah kita rasai kerana disebabkan oleh 3 perkara. Tolong pakak bersedialah kita semua, yang bercakap dan yang mendengar. Pakak bersedialah kita untuk menghadapi hari itu. Yang mana hari panas yang lebih teruk daripada dunia ni, kerana disebabkan dengan 3 benda. Yang pertama, kerana manusia terlampau ramai. Space yang diberikan oleh Allah hanya 2 batang kaki sahaja. Sebab itulah tuan, kita rasa puas hati sembahyang. Sebab rapat-rapat. Di samping kita sembahyang rapat-rapat kerana nak dapat fadilat jemaah, sebenarnya kita berlatih, ya Allah, aku berlatih nak berhimpun di padang mahsyar sebenarnya. Rapat ni kiri kanan je rapat, belakang dengan depan tak rapat lagi. Di padang mahsyar rapat kiri kanan, depan belakang, tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Yang boleh berdiri kaki kita je, tu je. Hak lain penuh dengan orang bersesak-sesak, bersesak-sesak, bersesak-sesak. Allah Rabbi. Hak inilah yang menyebabkan Nabi kata, ya Aisyah syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Cara mana aku nak selamatkan duduk di hadapan Allah nanti, wahai Aisyah? Seluruh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ucapkan nafsi, nafsi. Nabi Adam kata nafsi, nafsi. Nabi Nuh nafsi-nafsi, Nabi Musa, Nabi Isa, semua kata nafsi-nafsi. Bergantung harap kepada amalan masing-masing. Allah Rabbi. Macam mana aku fikir 5 surah balik rumah tuan, malam ni tolong belek Al-Quran, baca 5 surah. Hak Nabi kata bila aku baca 5 surah ni, siapa berubah rambut? Siapa berubah? Syayyabatni Hudun wa aqawatuha. Sunan Abu Daud sebut pada kita. Apa dia surah yang menyebabkan rambut Nabi berubah ni? Surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalah, Amma yatasa'alun, Idza syamsu kuwirat. 5 ni. Ada satu riwayat sebut je Al-Haqqah menggantikan Al-Mursalah. Tak apalah, mana-mana pun. Cuba balik baca 5 surah ni, renung sungguh-sungguh cara mana kita nak hadapi pada mahsyar esok. Allah, dengan dunia yang tak apa sepadang hari ini, orang boleh buat dosa bila-bila masa. Orang boleh buat dosa yang berantai dan berangkai. Inilah zaman yang disebut Nabi zaman fitnah. Zaman yang boleh kita reka dosa tu melalui ujung jari kita je. Subhanallah. Kau tengok kepada alam kita sekarang, di dunia yang tidak kira dah dosa pahala sekarang. Tidak kira siapa dah. Tak kira orang alim ke tak alim, tak kira, tak ada apa dah. Yang sapu redah belaka dah. Keadaan yang tidak ada rasa dah sekarang. Subhanallah. Cuba kita renung kat mana kita duduk esok. Di mana kepanasannya mengikut amalan masing-masing. Ada hak peluh dia sampai lutut, sampai dada, sampai penuh. Diri dia pun ada. Masing-masing fikirlah sungguh-sungguh. Yang kedua, panasnya kerana Allah ambil matahari mendekatkan dengan kepala manusia. Allah, tuan, ni atas dunia ni 100,000 lebih, 100,000 juta jarak dia kilometer daripada matahari tu. Allah buat lapisan kerak bumi, lapisan atmosfera, ionosfera, troposfera, supaya selamat cahaya matahari bila nak sampai ke bumi, diprotek oleh lapisan ini untuk kesesuaian manusia duduk atas muka bumi. Tu pun terasa panas lagi. Allah Rabbi. Masuk kereta pasang aircon, masuk rumah pasang aircon, masuk sejik pasang aircon, panas. Allah Rabbi.
Cuba tuan bayangkan di mana Allah ambil matahari senjok sampai atas kepala kita biqadri mailin, satu jekah. Allah Rabbi, mengikut amalan masing-masing. Yang ketiga, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Ibnu Qayyim, disebut dibukakan pintu neraka yang bahang kepanasan ini akan dirasai oleh orang yang derhaka dan juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepanasan neraka itu 500 tahun perjalanan dah rasa dah. 500 tahun perjalanan dah rasa dah panas neraka, dah lah panas busuk pula. Allah Rabbi. Kalau kita sanggup untuk tahan keadaan itu, tak ada masalah. Tak apalah. Tak usah mikirlah bab agama. Tak usah mikirlah apa-apa pun. Ikutlah kita nak buat apa pun. Tapi kalau orang mikir bab ni, Allah Rabbi, dia akan berhati-hati. Dia akan bersungguh untuk hidup mengikut petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun ada 7 malam, 6 malam dah tuan, untuk selamatkan diri kita ni, mudah-mudahan insya-Allah saat-saat yang begitu hebat ini. Hamba nak baca akhir sekalinya pukul berapa Tok Iman? Pukul berapa? Habis pukul berapa? Allah Tok Iman pun. Pukul berapa? Pukul 10. Pukul 10 habis minit dah lah. Sambung pula tahun depan lah pula dah. Boleh hamba nak sebut lagi, boleh tak? Ke nak mayang dah? Dia tanya nak mayang dah? Nak mayang? Nak mayang apa boleh ya? Mayang? Ada mayang, wallahu ta'ala alam. Seri? Boleh? Boleh sikit ke ya? Allah. Hamba bimbang satu lagi hadis, bila kita baca sungguh-sungguh, hamba bimbang sungguh apa disebut oleh Sunan Abu Daud. Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum atau kama qala Allah Rabbi. Bila baca hadis ni takut kita, takut sungguh-sungguh. Walaupun kita semayang, kita puasa betul, tapi kalau ada pak jenayah ni dalam masyarakat kita bimbang sungguh-sungguh. Nabi kata yang pertama, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kamu menjalankan urus niaga al-'inah, dia panggil al-hilah, urus niaga yang bersifat ribawi. Allah, inilah ya Allah. Sebab apa orang-orang Yahudi benci kepada sahabat Muhajirin sampai di Madinah? Sebab apa? Sebab orang-orang Muhajirin di antaranya orang yang bijak berniaga. Orang Madinah ketipu dia orang Yahudi. Yahudi buat urus niaga ribawi. Orang Madinah mengatakan, oh hebat Madinah lah ni. Pasal apa? Sebab guna sistem riba yang dicipta oleh Yahudi. Maju Madinah sejak Yahudi mari Madinah ni, kata puak-puak asal Madinah. Tapi bila sahabat Muhajirin Nabi sampai di Madinah, sahabat Nabi hak bijak niaga ni ngelim kepala tengok. Allahu akbar, sapati. Puak-puak Madinah nyelok puak-puak Yahudi buat khianat dengan riba sebagainya. Akhirnya sahabat Nabi hak pandai ada kepakaran berniaga ni dapat menguasai pasar Madinah, yang menyebabkan Yahudi terasa bagaimana perniagaan dia semakin merosot. Semakin orang tahu kebaikan yang dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dari sudut perniagaan ini. Sampai pekat sikit-sikit dikesok. Hak ni punca di antara bukan satu-satu punca, di antara punca kenapa walaupun sudah berlaku al-mu'ahadah, berlaku perjanjian di antara Nadir, Qainuqa dan Quraizah dengan Nabi, tapi mereka khianat juga Nabi. Sebab apa? Di antara ni, di antaranya, di antara sahabat Mekah ni pandai berniaga, akhirnya dak laku perniagaan Yahudi di antara gitu. Tapi kita orang Islam ni gitu menjadi hanya pengguna, bukan orang yang menguasai pasaran. Ni masalah juga ni. Bila keadaan kamu dah selesa berurus niaga ribawi ni, tengok bab benda ni menyebabkan Allah benci sungguh kita. Tolong ambil lah saat kita bermunajat apa, cuba tengok masyarakat kita ni buana. Yang pertama. Yang keduanya,
Kamu tengok adanya keadaan manusia wa akhadtum aznabal baqar. Adanya kelompok yang ada pengaruh dan ada kuasa, dia buat apa saja, mengikut apa dia nak, tapi tidak ada orang yang berani sekat dia. Berlaku tak sekarang ni agak-agak ni? Dia nak buat apa pun buatlah. Sebab apa? Sebab ukrimar rajulu makhafata syarrih. Dimuliakan seseorang itu kerana kejahatan dia, bukannya kerana kebaikan dia. Zaman dulu Nabi ajar, Nabi tengah duk cakap dengan sahabat, datang Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az mari, Nabi kata, "Qumu li sayyidikum." Bangun, hormat kepada penghulu kamu. Subhanallah. Sebab Sa'ad ni orang hebat. Dia dengar Allah rapat. Semasa Sa'ad bin Mu'az mati, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Ni hak Nabi suruh mulia dulu. Bukan Sa'ad bin Mu'az ni di antara 3 orang hak Nabi cium tangan dia. Subhanallah. Tapi kita sekarang hormat pada orang hak jahat, hak zalim kita hormat. Sebab apa? Kalau tak hormat, macam-macam kena atas kepala kita. Akhirnya hormatlah walaupun tak setuju. Nampak tak? Ni keadaan yang berlaku. Yang kedua, yang ketiganya, idza raditum bizar'. Kamu rasa selesa dah dengan pertanian. Disebut pertanian di sini masuk kehidupan lah. Kamu seronok dah kehidupan. Seronok dah. Ada benda dah. Rumah besar dah. Kereta besar dah. Anak beres belaka belajar. Ada benda dah. Nak perlu ingat. Ada benda dah. Hidup sehidup-hidup. Tak ada memikir hak agama. Allah Rabbi. Wa taraktumul jihad. Kamu tinggal dah rasa nak susah kerana agama Allah Ta'ala. Tak mau susah-susah dah. Lama dah susah, suruh orang lain pula susah. La ilaha illallah. Ada juga pasal lagu tu. Orang muda pula, orang tua lah dulu, kita baru nak cari kehidupan. Baru nak buat rumah nak siap lagi. Ibarat dia. Macam-macam alasan. Tinggal jihad. Kalau 4 perkara kita buat, maka Nabi kata, sallallahu alaikum dhullan. Allah kelubungkan kamu dengan pakaian kehinaan. Ni ya. Sebab apa kita tidak terasa hebat? Pandangan musuh dan apok comel dan apok hebat kita, mungkin ada 4 perkara ni kita buat. Nampak tak? Munajat. Maya tarawih tak tinggal dah. Tapi 4 perkara ni ada juga kita buat. Wala'iyahzubillah. Bimbang sangat. Nabi kata, hak akhir sekali, hak tu, hak takut sungguhnya, hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kamu balik semula kepada agama kamu, barulah Allah buang kehinaan itu. Allah Rabbi. Munajat sungguhlah pada 7-6 hari terakhir ni, supaya Allah buang. Allah buang hak yang Tuhan kelubungkan kita orang Islam selama ni dengan pakaian kehinaan, insya-Allah. Bila Tuhan buang, insya-Allah mudah-mudahan sikit-sikit akhirnya masyarakat akan faham apa benda sebenarnya Islam nak, apa benda yang sebenar Nabi perintah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan sekarang ni kita nampak dah benda tu semakin nampak bagaimana budak-budak mudanya, anak-anak mudanya semakin dekat, semakin jinak dengan agama. Mudah-mudahan mereka lah yang akan mengisi Islam ini dengan hak yang sebenarnya, insya-Allah. Itulah kita minta maaf banyaklah, ambil masa sikit tuan-tuan. Lebih 6 minit, minta maaf lah. Tak apalah, 6 minit pun ada masalah. Dah. Imam Tirmizi khabar dah kan? Dia sama marah lah, dah cekelong hamba. Dah cekelong lah. Imam Tirmizi khabar dah, satu ayat Quran yang mu belajar, kamu faham, kamu amal lebih baik. Satu ayat mu baca, mu faham, belajar lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Aduh. Nampak tak? 100 rakaat sembahyang. Nampak tu? Sama dengan kita baca ayat Quran lepas tu kita faham sungguh-sungguh, kita pegang sungguh-sungguh. Subhanallah. Nampak tak? Dan malam ni berapa ayat dah? 5 surah kita baca. Tak suruh baca je. Surah Hudnya, Waqi'ahnya, Mursalatnya, Naba'nya, At-Takwirnya. Masya Allah. Cerlong lagi muka kita. Relax lah. Dah so marah. Pada kita semayang lah, insya-Allah. Tu dia. Jadi akhir sekali macam tu Imam Kabul lah. Hamba hari Khamis ni insya-Allah kita akan buat buka puasa lah, buka puasa dengan Tok Guru kita, insya-Allah. Dan kita ada sedikit lah nak beri bantuan kepada anak-anak muda kita yang sanggup dok kerja.
dengan kerajaan. Ada hak yang sanggup dok kerja dengan tempat lain. Sebab apa? Nak kerja dengan jemaah Islam. Allah Rabbi. Anak-anak muda ni lah insya-Allah yang akan kita beri sedikit sumbangan untuk mereka hadapi hari raya. Insya-Allah hari Khamis ni kita akan buka puasa dengan Yacik insya-Allah. Jadi perlu sumbangan sikit lah untuk anak-anak muda tu. Ambo rasa malu lah nak khabar yang rumah tersebut karut belaka Tok Imam ni. Betul lah musibah berlaku, musibah lah. Walillahi ma'ata walillahi akhaza lah. Itulah ambo tak sebut lah hak tu. Siapa nak beri-beri hak tu sudah lah. Cuma nak sebutnya pada anak muda kita pakat dermalah sikit-sikit seorang insya-Allah. Anak muda ni lah yang akan membawa ubur Islam ini insya-Allah pada masa akan datang. Insya-Allah. Siapa ada rezeki tu tolong berilah insya-Allah mudah-mudahan. Dosa marah lah. Tak mui pun dosa sikit abuk dosa tengok muka begitu senyum tak sikit. Bila ustaz-ustaz sebut derma, dosa marah lah. Tak sungguh senyum je. Tak sungguh. Ni macam marah je. Syekh, dosa sikit abuk dosa derma tak apa, tak salah. Tak dosa. Hak wajibnya zakat je. Faham tak? Tapi kalau ustaz mari, ustaz minta derma tapi demo dak uwi. Ustaz berasa hati. Habis ada demo. Pakat uwi sikit-sikit seorang. Wallahu taala. Assalamualaikum.